Kesiannya jiran-jiran aku ni. Anak-anak masih ada yang nak balik kampung beraya dengan mak ayah. Tapi apakan daya, semuanya dah jadi kenangan. Syahmi, anak sulung aku. Syahmi ni santai orangnya, tapi dia cerewet sangat. Hatta benda kecil pun kalau tak kena dengan kehendak dia, dia akan betulkan sampai puas hati. Tak kisahlah apa pun. Tapi dia ni lain sikit dengan adik dia yang bongsu tu. Inilah adik dia. Bak kata pepatah, ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi kan? Tapi yang ni lain macam sikit. Mungkin salah kuah kot. Adik dia ni pula jenis peramah, baik dengan orang kampung. Kalau sembang tu manis-manis sajalah. Tengok tu, bukan main lagi bersembang. Tapi bila balik je rumah, macam anjing dan kucing, asyik nak berapi aja. Ada saja benda yang tak kena dengan abang dia tu. Kalau suruh buat kerja, dua beradik ni asyik nak gaduh aja. Beli makanan, kemas rumah, tengok TV pun nak bergaduh. Dah besar panjang dah tu. Hai, nasib baik anak. Kalau bukan, aku dah humban dah dua-dua ni dekat parit depan rumah tu. Tapi itu semua dah jadi kenangan untuk aku. Sejak diorang dah berpindah dan bekerja di bandar, rumah ini terasa amat sunyi. Aku mula mengimbau balik setiap detik pergaduhan mereka. Walaupun mereka tu selalu bergaduh mulut, aku tak pernah rasa itu satu ujian untuk aku. Tapi itulah satu-satunya kenangan yang tak boleh dilakonkan balik. Tiada lagi yang tinggal dalam rumah ini melainkan aku dan juga kenangan bersama dua orang anak aku ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kadang-kadang dalam hidup kita ni pasti ada pelbagai ragam dan warna. Dan tak semestinya yang pahit itu buruk bagi kita. Tapi dalam keluarga, segala pahit manis itulah detik indah yang kita boleh jadikan kenangan dalam hidup kita. Maka hargailah orang yang anda sayang sebelum mereka tiada.